Sebab tu kami adakan sesi libat urus dengan semua yang terlibat. Dan kami telah meneliti beberapa masalah yang diutarakan. Saya sebutkan di sini. Antaranya adalah peniaga-peniaga hendaklah memenuhi kriteria-kriteria berikut. 1. Mesti diusahakan kedai runcit yang berlesen, iaitu ada lesen perniagaan daripada PBT. Dan yang keduanya, kedai tersebut mesti menjual sekurang-kurangnya 7 barangan makanan asas seperti susu, tepung, beras, minyak masak. Seterusnya, kedai tersebut mesti mempunyai pendaftaran SSM yang sah. Ya, dan lesen perniagaan premis yang sah, mempunyai nombor pengenalan cukai dan seterusnya boleh pakai sistem point of sale, POS. Antara cadangan yang dikemukakan oleh pihak peniaga kecil, peruncit dan koperasi adalah mereka mengharapkan kelonggaran syarat penyertaan dalam proses permohonan, menyediakan dana sokongan dan subsidi untuk membeli stok barangan dan seterusnya untuk menerima latihan pengurusan daripada pihak yang berkenaan. Sehubungan itu, pihak jawatankuasa telah mengenapasti beberapa masalah utama. Yang pertamanya adalah penyertaan kedai runcit yang sangat kurang. Ketika itu hanya 3,000 daripada berpuluh ribu kedai runcit kecil di seluruh negara menjadi rakan niaga untuk SARA, dan untuk koperasi hanya 104 koperasi yang terlibat, padahal kita ada lebih kurang 3,600 koperasi yang terlibat dalam sektor peruncitan. Keduanya, syarat kelayakan dan keperluan teknikal menjadi rakan niaga SARA dianggap sebagai membebankan kerana para peniaga tidak diberikan latihan ataupun tunjuk ajar yang secukupnya. Ketiga, proses permohonan dan kelulusan rakan niaga SARA dikatakan rumit dan mengambil masa walaupun ditetapkan SOP-nya hanya 2 minggu. Ada yang mengadu lebih daripada 2 minggu. Keempatnya, keadaan kewangan dan modal pusingan. Sebab untuk peniaga kecil, mereka tidak mempunyai keadaan kewangan yang kukuh dan selepas menjual barangan, untuk membuat tuntutan itu, ia perlukan masa untuk terima bayaran daripada skim SARA ini. Dan yang kelimanya, penggunaan sistem point of sale, POS dan pembayaran secara digital menjadi halangan utama kepada penyertaan peruncit kecil, terutamanya di luar bandar kerana mereka tidak mempunyai kelengkapan dan juga pengetahuan teknikal yang secukupnya. Maka dengan itu, pihak jawatankuasa selepas menerima pandangan semua pihak dan berlibat urus dengan pihak yang berkenaan, kami telah mengemukakan 17 cadangan sio penting di dalam penyata tersebut, yang mana saya boleh kategorikannya di bawah 3 aspek. Yang pertama, di bawah penambahbaikan proses. Yang kedua, pengukuhan kawaslia, dan yang ketiganya, penguatkuasaan program SARA serta pemantapan tabik urus oleh agensi pelaksana. Yang pertama, di bawah penambahbaik proses penyertaan rakan niaga SARA, kami berharap, kami mencadangkan MOF boleh memperluaskan penyertaan koperasi, khususnya Koopmat dan peniaga kecil sebagai rakan niaga SARA, khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman melalui pendekatan yang lebih produktif, proaktif dan juga progresif dengan kerjasama agensi-agensi yang berkenaan agar semua kawasan yang diduduki di mana penduduk tidak perlu bergerak lebih 10 km ke kedai yang menjadi rakan niaga SARA. MOF perlu menyemak semula syarat kelayakan untuk membolehkan peniaga kecil mudah menjadi rakan niaga. Ketiga, MOF dan MyKasih perlu menyediakan bentuk sokongan, bimbingan, tunjuk ajar yang bersesuaian kepada peniaga kecil. Keempat, MOF dan Yayasan MyKasih perlu memastikan semua bekalan barangan adalah boleh diperolehi dengan mudah oleh peniaga kecil di kawasan pedalaman. Kelima, MOF dan MyKasih perlu menambah baik ataupun menambahkan lagi sesi kesedaran kepada semua peniaga untuk membolehkan mereka menyertai skim ini. Seterusnya, yang keenam, MOF perlu menilai semula mekanisme pelaksanaan supaya apa-apa kesulitan yang berlaku boleh kita atasi.
Yang ketujuh, MOF perlu menyelesaikan tuntutan bayaran balik kepada, ini sangat penting, kepada rakan niaga SARA dalam masa tidak lebih daripada seminggu daripada tarikh transaksi berlangsung. Kelapan, MOF perlu bekerjasama dengan KBDN untuk mengenapasti rakan niaga yang berpotensi di seluruh pelosok negara. Kesembilan, MOF dan Yayasan Mai Kasih perlu memperhebatkan promosi kepada peniaga kecil. Sebab ada peniaga kecil yang mungkin kita tahu berkenaan dengan perkara ini. Yang ke-10, MOF mempertimbangkan penyataan program SARA, memohon MOF mempertimbangkan penyataan SARA kepada penjajah kecil termasuk penjajah di pasar tani, pasar malam dan sebagainya. Ke-11, MOF perlu mempertimbangkan kemungkinan menggunakan senarai negative list. Maknanya apa-apa yang tersenarai dalam negative list tu tak boleh, yang lain tu boleh untuk membanyakkan kategori. Sila Gulong. Saya minta 2-3 minit lagi sebab Tidak. ada sedikit. Sila Gulong. Ada lagi ni. Seterusnya kami juga mencadangkan MOF supaya memudahkan bayaran proses permohonan sebab ada dikatakan walaupun 2 minggu sebenarnya ambil masa yang lebih dari situ. Saya nak ambil peluang ni juga untuk maklumkan bahawa pihak jawatankuasa sentiasa prihatin. Saya sebenarnya banyak saya singkatkan ikut arahan Puan Yang Di-Pertua. Saya nak berikan sedikit maklumat terkini yang saya terima daripada Mai Kasih, iaitu berkenaan dengan ada peningkatan yang jelas. Peningkatan yang jelas adalah setakat 16 Jun, peniaga kecil yang menjadi rakan niaga SARA telah meningkat daripada 3,000 kepada hampir 6,000, iaitu 5,893. Tetapi untuk mencapai sasaran 10,000 sehingga menjelang hujung tahun ini masih ada banyak tambah baik yang perlu dilaksanakan dan kami berharap supaya sasaran 10,000 tersebut dapat dicapai menjelang hujung tahun ini. Dan Puan Yang Di-Pertua, satu perkara terakhir yang saya nak sebutkan adalah berkenaan dengan satu inisiatif khas baru yang saya terima daripada pihak Mai Kasih, iaitu Post Terminal Deployment yang baru saja dilaksanakan beberapa hari lepas. Setakat ni 14 kedai runcit di kawasan pedalaman telah dilengkapi dengan Post Terminal Deployment ini, dengan yang pertamanya dilaksanakan di kawasan Kuching, Sarawak. Kami berharap dengan adanya Post Terminal Deployment ini, lebih banyak peniaga khususnya kawasan pedalaman akan mengambil peluang ini. Saya difahamkan pihak Mai Kasih telah menyediakan 2,000 set. Stok tu ada. Setakat ni hanya 14 yang baru saja dilaksanakan sejak beberapa hari lepas. Jadi saya berharap dengan adanya inisiatif khas ini, ia boleh membantu kita untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Saya nak ambil kesempatan pada petang ni nak ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri Kewangan yang hadir sendiri untuk mendengar penerangan daripada saya, sebab ini adalah pandangan bukan peribadi daripada jawatankuasa itu sendiri. Dan saya juga nak ambil peluang ni untuk ucapkan terima kasih kepada semua anggota dalam jawatankuasa, Yang Berhormat Tenggara, Timbalan Pengurusi yang akan menggulung nanti, Yang Berhormat Koping, Yang Berhormat Pasir Gudang, Yang Berhormat Selangau, Yang Berhormat Hulu Terengganu, Yang Berhormat Sungai Besar, Yang Berhormat Beruas, Yang Berhormat Tanjung Piai, Yang Berhormat Pasir Putih dan sahabat saya Yang Berhormat Kulim Bandar Baru, yang sama-sama walaupun berlainan dari segi parti politik, tapi kami sama-sama mempunyai pandangan, komitmen yang sama untuk memastikan lebih banyak peniaga kecil khususnya di kawasan luar bandar dan pedalaman mendapat peluang ataupun impak positif perniagaan mereka di bawah SARA ini. Bayangkan, kerajaan memperuntukkan 10 bilion tahun ini, kita tak nak peniaga besar je dapat untung. Kita nak semua rakyat Malaysia mendapat impak positif daripada sistem sumbangan SARA ini. Jadi sekian saja, saya sebenarnya banyak lagi. Terima kasih Yang Berhormat. Ya, terima kasih kepada Tuan Yang Di-Pertua atas peluang yang saya berikan, dan saya mengalu-alukan segala pandangan dan juga apa-apa cadangan. Untuk makluman, jawatankuasa bersedia untuk terus mengambil berat isu ni sekiranya ada pandangan yang benar yang belum kami bincangkan. Sekian, terima kasih. Salam Malaysia Madani. Terima kasih Yang Berhormat.
Rasa ahli-ahli yang berhormat, penerangan daripada Yang Berhormat Pengerusi Jawatan Kuasa Pilihan Perdagangan Dalam Negeri, Keusahawanan, Kos Sara Hidup dan Pertanian ini terbuka untuk ahli-ahli meminta penjelasan dan memberikan pandangan. Senarai pembahas adalah seperti berikut: YB Kota Melaka, YB Sabak Bernam, YB Patang Lupa, YB Rantau Panjang, YB Pasir Kudang, YB Kuala Krai, YB Temerloh, YB Bakri, YB Arau, YB Padang Serai dan YB Batang Sadong. Setiap pembahas diberi 5 minit sahaja.